Grab Oregon. Bubuk cream cheese 250 gram. Campur dengan mayonis nak so rasa lemak-lemak dia. Lepas tu gak mumpung bubur lah minyak bawang putih. Campur dengan minyak biji. Minyak bawang putih tu goreng bawang putih garing. Lepas tu gak amu tumbuk. Lepas tu mu campur dua tu mu bubur dalam ni. Dia ke baki aroma dia. Lepas tu mu bubur lah repah paprika. So rasa wangi. Nak so bau tu wangi lagi. Mu bubur lah crab ni. Ha ni. Anggap dia. Tadi ingat lah aku nama gapo rimai. Lepas tu kak mu bubur garing. Lepas tu kak mu bubur lah secukup rasa. Lepas tu mu bubur daun bawang. Alah mari dah tu. Kucah-kucah jadilah lagu tu. Lepas tu mumpung gula lah sikit. Aku tak ingat tadi nak royak. Lepas tu gak mumpung ambil lah kulit wantan tu. Iko mu nak beli hok petok, hok bulak ko, hok tiga segi ko, iko pandam. Lepas tu kak mu bubur lah, iko biga dia, mu betul-betul jadilah lagu tu. Comel dah kata. Buat banyak sikit. Baru boleh makan banyak. Lepas tu kak empu goreng. Lepas tu kak jadilah lagu tu. Nampak tu dalam dia tu. Makan pula dengan nyicah dia ni. Resepi nyicah ni ada di video sebelumnya aku pun apa. Jangan diklik saja. Kenapa kak buat lah. Jadi.